Benda tu tak masuk kat saya ni tak pick up yang menyanyi tu. Tapi kalau saya bercakap, insyaAllah boleh. Datuk boleh. Cuma pak menyanyi ni saya tak pick up. Cuma tak apa-apa. Dulu saya pergi dengan sana, pergi dengan wakil, Bukanlah kata kurang ajar, tapi tidak No. ada atau tak ada. Macam Saya tak rasa tersinggung. I think show ni perlukan momen-momen begitu. Pasal Saya tidak tersinggung, saya rasa rancangan ini memang perlukan momen-momen yang sebegitu. Itulah kenyataan yang dikeluarkan Datuk Yusri Abdul Halim apabila juri tetap program Kilauan Emas Selebriti 2026 tersebut menjawab soalan wartawan mengenai tingkah laku peserta Maria Tunku Sabri yang dilihat sedikit over ketika diberikan komen oleh barisan juri pada minggu pertama program tersebut, Sabtu lalu. Menerusi video wawancara yang dikongsikan di akaun TikTok @buzz itu, Datuk Yusri tidak mengambil pusing akan perkara berkenaan kerana menganggap program tersebut bukanlah pertandingan nyanyian yang mementingkan aspek vokal semata-mata. Dengarkan ulasan Datuk Yusri itu di sini. Nak dengar Azmi juga. Azmi ada. Berhenti Maria. Berhenti. Ya Allah. Sabar. Okey. Anda rasa Maria Tunku Sabri layak untuk memenangi emas Kilauan of the Week? Anda boleh scan QR di kaca TV anda. bila sebut pasal komen Datuk, tadi kita nampak masa Datuk nak komen Tengku Maria Sabri, tiba-tiba dia take over semua. So jadi kalau sana ada yang kata lucu adegan tersebut, tapi ada juga yang mengatakan bahawasanya apa ni Maria ni, juri nak komen, you tak bagi, you macam bukanlah kata kurang ajar, tapi tidak No. ada atau tak ada. Macam saya tak rasa tersinggung. I think show ni perlukan momen-momen begitu. Pasal like I said, kalau Maria dia pandai in a sense that dia sendiri mengaku dia bukan a good vocalist. So kekuatan di situ adalah di mana dia nak jual the personality, the apa nama yang huha-huha ni. Pada saya mungkin kalau netizen cakap dia kurang ajar ke, she's just doing her job to di mana untuk gain the traction, gain the audience, gain the sokongan. Kalau you nak go on vocals alone, she knows that dia punya vocal limitation ada kat situ je. Dia tahu peserta-peserta lain macam tu. So itu kekuatan dia lah. So maknanya Datuk mungkin boleh advise sikit kalau saya don't take it too serious kot. This is a variety program. It's not a singing competition, and have to bear in mind they're all doing it for charity. So saya tak rasa anyone perlu uptight sangat lah. It's actually just untuk enjoy and to see pelakon ataupun host yang anda tidak pernah menonton menyanyi, just for a change. It's not like any other singing competition. Subscribe with notifications on.